4 tanda-tanda anda mengalami penyakit STD. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa share. Apakah itu STD? STD ialah penyakit Sexually Transmitted Disease. Bermaksud, ia adalah penyakit yang berjangkit melalui perhubungan seksual. Antara penyakit STD ialah chlamydia, sifilis, gonorrhea, HIV, herpes dan juga hepatitis. Tanda-tanda anda mengalami penyakit STD ialah keluar lendir atau cecair yang tidak normal pada faraj ataupun zakar. Lendir ini boleh berbau busuk dan melengkit, mengalami kegatalan secara berterusan pada tempat kemaluan, rasa pedih dan sakit ketika membuang air kecil ataupun ketika bersama, tumbuh ruam ataupun jerawat pada kemaluan anda. Jika anda mengalami antara tanda-tanda berikut, anda dinasihatkan untuk mendapatkan konsultation dan rawatan daripada Poliklinik Mediprima Gombak Batu Lapan.